Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to Borak Screen. Hai, hampa bersama aku Syed dan hari ni aku seorang sebab hari ni aku nak sembang sikit dengan hampa pasal satu drama siri yang aku baru layan. Aku dengar feedback dia best, so aku pun tengok. Sebab aku ni jarang nak layan series ni tau. So tapi bila aku dengar orang kata best, so why not, aku tengok je. So aku dah habis cerita yang bertajuk Good Boys Go to Heaven. Ya, aku pun pelik agak kenapa tajuk dia macam tu kan. Tapi yeah, it's about crime, mystery, psychological thriller drama. Aku dah list down dia punya genre lah. Macam tu lah lebih kurang Um, yeah, this story aku rasa memang out of the norm. Lagi-lagi dalam Malaysia ni. So, dia ada sedikit elemen art berat. Sebab dia ada psychological apa semua kan. Ah, aku nak cakap yang aku suka dia punya storyline. Okay, sebab aku rasa macam dia macam puzzle tau tengok cerita ni. Dia macam hang tengok, lepas tu hang akan jumpa satu puzzle piece. Lepas tu hang nak pasang puzzle piece tu dekat gambar tu tapi tak muat. So hang letak tepi dulu. Lepas tu hang tengok lagi, hang terjumpa lagi satu puzzle piece. Hang nak tengok kat mana boleh pasang? Tak boleh. Tak apa, letak tepi. So lama kelamaan dia ada banyak puzzle piece tu. And pada hujung series tu barulah kita dah boleh cantum dah all these pieces. So macam it's really interesting for me. Sebab aku tak cerita lagi. Basically cerita dia pasal seorang budak ni yang bernama Ayan, di mana satu hari tu dia dekat sekolah ada football training lah. Lepas tu sepatutnya bapak dia datang ambil lah. Tapi si Ayan ni dia berjalan, tak tahulah dia berjalan keluar sekolah macam mana ke. Lepas tu dia hilang. Okay, dia tak balik-balik. Dia hilang, semua orang cari apa semua and didapati bahawa mayat si Ayan ni dalam keadaan yang agak teruk lah, not nice lah kan. Apa kena tengok so that's pretty much about it. So kita cuba nak 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 tengok like siapakah di sebalik sebab bila kaji balik rupanya dia of course lah dapat tahu dia dibunuh. So siapakah yang membunuh Ayan? Yeah, and about this film adalah disebabkan dia misteri and dia juga create satu benda yang buat aku rasa pening sebab this series dia buat kita rasa macam ada banyak potential suspect. Sebab banyak-banyak suspect dalam this drama, setiap suspect tu ada dia punya own suspicious. So kita pun pening juga macam kita tengok karakter ni dia ada dia punya suspicious, karakter tu pula pun ada dia punya suspicious juga. So ada a few lagi characters yang kita pun as long as kita duk tengok episod 2, episod 3, episod 4, kita pun cuba duk fikir kalau bukan dia ni, dia macam siapa lagi? Okay, next suspect pula dah. Macam dia ni boleh jadi, suspect ni pun boleh jadi. So dia it's a journey lah basically. It's a journey watching this series. And yeah, storyline menarik, lakonan also menarik. Okay, of course, ada a few apa orang panggil pelakon yang padu dalam cerita ni. Kita ada Beto Kushairi, kita ada Zahira McWilson, kita ada Amirul Effendi. Oh, aku suka gila Amirul Effendi dalam watak dalam cerita ni. Aku rasa memang sesuai dengan dia. Lepas tu kita ada Sky Iskandar. Aku rasa that is the big name lah yang aku sebut. Macam yang lain-lain aku just bagi kredit. Ni pun bagus juga. Malik Macron, Dai Fuad, kita ada Amanda Ang, Firdaus Karim. Memang padu gila. Walaupun aku first time tengok diorang berlakon, tapi I really like it. I think they're doing a good job. And also kita juga ada a few pelakon cilik, pelakon kanak-kanak yang adalah dalam I think dalam 4, 5, 6 orang macam tu and they are doing well and one of them is
Ayan, very good lah lakonan diorang. Aku suka. In terms of technical wise pun, I really like it. Cinematic, shots cantik. Aku suka gila transition di mana dia buat transition, dia nak tunjuk the past and the present. Dia main dengan camera work. Itu memang nice gila. Color grading also lawa. Dia menggunakan teknik color grading untuk membezakan yang mana past, yang mana present. So, I really like that. Cumanya kurangnya dari segi, I think CGI lah. CGI dia cacat sikit lah bagi aku nampak. Audio pun memang gempak gila. Dia punya audio design apa semua kan. Yeah, and also this drama also ada sentuh a few aspect. Dia ada sentuh mental health, dia ada sentuh persahabatan, pasal cinta, pasal trauma. So dia ada banyak flavor lah dalam cerita ni. Banyak emotion juga. Sebab bila tengok ni aku ada rasa marah, ada rasa sedih, ada rasa stres, ada rasa geli. Banyak perasaan. Bukan mixed feeling tapi a lot of feeling. Macam tu. So yeah, and aku ada dengar diorang nak buat lagi 2 special episode. Aku tak sure bila tu. I think yeah, I really like this. Aku highly recommend untuk hampa tengok. Um, sebab memang pengajaran dia sangat-sangat bagus. Okay, hampa kena tengok. And one of the greatest thing about this series adalah dia punya plot di hujungnya. Sebab aku tak nak beritahu lebih, tapi memang tak expect gila. Very nice. Memang plot dia memang tak menjangkaui langsung. So yeah, untuk itu saja untuk aku. Aku akan bagi rating for Good Boys Go to Heaven sebanyak 9.3/10. So apa pendapat hampa about this drama series? Kepada hampa yang dah tengok, apa bolehlah komen kat bawah. Kita share sikit apa pendapat hampa, apa suka ke, apa yang hampa tak suka ke. And kepada hampa yang belum tengok, go and watch it. Boleh tengok. Pergi tengok je, pergi tengok. Aku rasa macam it's a very good series. And yeah, itu saja daripada aku. Kalau hampa suka konten-konten macam ni, jangan lupa untuk support channel Borak Screen dengan tekan butang like, subscribe dan juga support kami di social media kami di TikTok dan juga Instagram. And yeah, itu saja daripada aku. Thank you for watching. Bye bye.